Assalamualaikum. Hai guys. Bersama saya di episod yang pertama dalam City Podcast. Okey, hari ini bersama saya dalam City Podcast tim ambulans, tim City Ambulance, iaitu Fiz. Hai, Assalamualaikum. Baik, Fiz. Sihat. Dah makan dah? Dah. Kena kari je dia. Okey Fiz, selamat datang di City Podcast. First kali nak cerita pasal kau punya background lah. Oh, background. Kau punya sebelum kau berkecimpung ke dalam ambulans ni, City Ambulance ni. Okay, kau boleh cerita sikit nama kau? Nama panjang tu Muhammad Syarafuddin lah. Orang panggil Fiz lah kan? Fiz. Mana datang Fiz tu? Fiz tu masa dulu belajar Giat Mara. Adalah sebab-sebabnya. Suka Fiz kan? Tu Fiz lah. Fiz jadi Fiz. Jadi Fiz terus. Okay, lepas tu sebelum ni kerja macam-macam kerja lah. Tapi sebelum masuk sini penganggur terhormat. Berapa lama tu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Okay, lepas tu kau dapat masuk ke dalam City Ambulance ni melalui mana? Daripada Facebook lah. Facebook City Ambulance kan. Ada post kat situ. Lepas tu hantar WhatsApp. Lepas seminggu kot itu baru ada respon lah. Kau terfikir tak kau nak masuk berkecimpung dalam bidang ambulans ni? Tak pernah terfikir pun. Tak terfikir pun tak ada pengalaman langsung lah? Oh, tak ada. Zero pun. Bawa ambulans tak pernah langsung lah? Okay. Belajar pun daripada kita punya manager Daniel. Dia ajar banyak ajar ajar A sampai Z lah. Okay, itu sedikit sebanyak kau punya background lah. Sekarang nak cerita kau dah masuk ke dalam City Ambulance tu. First day kau punya pekerjaan sebagai pemandu ambulans ni, kau ingat lagi tak? Oh, first day nervous tau. Nervous. First time buka siren kan. Buka jalan orang. First day kau dah bawa lah? Dah bawa lah. Buka siren kan. Jalan berserai tu kan. Itu ada passion ke? Itu tak ada passion lah. Untuk dalam latihan lah. Latihan kan. Time bawa tu kita banyak game lah. Time tu memang peak hours. Padat lah kan. Belajar site nak buka macam mana. Nak pecah jalan. Pecah jalan. Kita banyak main pada minda untuk nak pecah jalan. Okay, so dalam tempoh berapa lama tu kau dapat kau punya skill nak bawa tu? Skill. Yelah, 2 minggu kot. 2 minggu kan. Sebab nervous. Awal ya nervous kan. Awal nervous. Bawa situ. Biasa bawa macam orang biasa kan. Ikut jalan. Nak seorang pecah jalan, kita nak lalu tengah-tengah tu. So, okay, tu tak ada passion, tak ada pesakit. Ya, masa kau first day kan. Bila kau first day kau bawa ada passion? Hari ketiga kot tak silap aku. Hari ketiga tu memang ada passion lah. Dah bawa passion lah. Time tu nervous lagi ke? Nervous lagi hari ketiga kan? Baru ketiga. Tak nak tegal lah. Bila dia bagi salam pengenalan kan. Time tu bawa Alphard lah. Tapi tu tak laju lah, slow lah. Baru lagi kan. Belum jumpa kita punya tune dia. Tune dia belum jumpa lagi. Okay, sepanjang kau kerja City Ambulance ni kan, sebagai pemandu ambulans ni, kita nak cerita pasal kau punya pengalaman lah. Pengalaman kau, kalau kau ada pengalaman tak boleh kau nak lupakan, pengalaman pahit ke, pengalaman manis ke, seram ke, kelakar ke. Mesti ada kan. Okay, sebelum tu aku nak tanya kau dah berapa lama dalam City Ambulance ni? Hampir setahun lah. Mesti banyak juga pengalaman kau kan. Okay, kalau kau ada pengalaman yang boleh ceritakan? Dia pengalaman yang lain-lain tak ada lah. Pengalaman berdekah je lah. Itu je lah. Kita kerja happy kan. Kita kerja happy walaupun kerja kita ni risiko, tapi yelah kita nak buang kita punya rasa gementar tu, kita kena happy lah. Itu je lah pengalamannya. Salah satu pengalaman kau tu yang happy tu, yang kelakar tu, bawa mission PSY lah. Kita kena jadi PSY macam dia juga. Untuk pujuk dia kan. Nak pujuk dia untuk balik? Balik.
Daripada hospital HSNI bawa pergi home care kan. So kita kena pujuk lah dia. Mula-mula tak nak balik. Dia lagi suka duduk kat hospital. Dia kata dia nak duduk hospital. So macam mana nak treat dia kan. Lepas tu tanya dia nak balik mana. Dia cakap nak pergi Tampoi. So kita cakap dengan dia, ni hantar pergi Tampoi ni. So jadi dia okey lah. Dia okey lah. Dia dah naik semua, dah sampai. Dia cakap dah sampai home care. Dia tu, you tipu I lah. Habis nak bawa dia turun daripada ambulans bila sampai tu. Turun dia dah tahu kita tipu dia. Sebelum tu pujuk lagi lah. Pujuk lagi. Lepas tu sebelum tu dah tipu home care, so tutup pintu bila kita sampai. Jangan bagi dia lagi lah. Takut tiba-tiba dia gone kan. Masak tak? Berjaya lah. Berjaya lah. Pujuk berjaya lah. Kadang betul lah, yang kita pesakit kita tak tahu kan. That's why kita terima je. Tu salah satu pengalaman kau yang agak kelakar lah. Kalau pengalaman yang risiko macam yelah patient kau nak kena cepat pernah agak dapat satu discharge daripada HSNI, bawa pergi Segamat lah lepas tu. Hospital Segamat ke apa tu? Kat rumah lah, balik rumah. Dia 15 liter oksigen. Tinggi. Memang dah AOR discharge lah. Memang waris pun dah tahu semua lah. So tapi masa tu aku jadi medik kat belakang. Yazid bawa. Memang laju lah kan. Sebab kita nak benda tu kan. So kita monitor apa semua, SPO apa semua lah. Kau jadi medik kat belakang. Kita dalam ambulans ni, kita wala sebagai pemandu kita kena jadi paramedik jugalah. Sebab kita satu ambulans 2 orang kan, team kan. Dua-dua tu boleh memandu, dua-dua boleh jadi paramedik. Betul. So teruskan kalau masa kau bawa tu. Masa bawa tu, lepas tu dah sampai masa yang menyayat hati tu bila kita nak buka oksigen lah kan. Kebetulan sampai, lepas tu oksigen kat rumah tak ada. Dia tak ada standby oksigen. Tak ada standby. Dia tahu tak kalau tak ada oksigen tu dia akan pergi? Dia tahu lah, waris dia tahu lah. Waris tahu lah. Tapi waris tu memang minta dia pergi. Memang sedia lah. So lepas kau cabut oksigen tu, dia terus pergi ke ataupun? Tak. Kita masa tu minta izin cabut oksigen. Kita terus keluar lah. Kita balik. Minta maaf semua. Sebab kita tak boleh nak tunggu. Sebab kita akan ada setiasa order call masuk. Kena standby juga. Tak boleh nak tunggu lama. Dan oksigen tu pun pakai untuk dalam ambulans saja kan. Bila dah sampai ke tempat rumah dia tu, kita perlu cabut lah. So dia dah ada arwah lah. Tak pasti lah, tapi rasa dah bergantung pada oksigen. Itu satu pengalaman yang agak risiko jugalah kan. Kita nak kena cepat. Kadang-kadang situasi macam tu, kita nak di atas jalan raya ni, orang awam minta bagi kerjasama lah kan. Betul. Untuk buka jalan. Sebab dia tak tahu kita bawa apa macam mana kan. Condition patient yang kat dalam tu, dia orang tak tahu. Dia tak tahu. Takut kita kalau boleh tak nak lah dia pergi dekat dalam ambulans kan. Sebab kita kalau boleh nak apa yang waris minta untuk sampai ke rumah, kita cubalah sampai ke rumah. Sebab yang kita bawa tu semua nyawa. Semua. Betul. Jangan nampak ambulans keluar. Keluar sempang, nampak ambulans dia jauh, keluar. Tak boleh gitu. Itu salah satu kau punya pengalaman yang agak risiko lah. So last pengalaman kau lah sebelum kita pergi ke penutup ni. Last pengalaman kau, kalau kau ada rasa pengalaman yang lagi ekstrim, lagi seram, lagi mencabar, lagi kau tak boleh lupa. Banyak tak boleh lupa. Yalah. Tapi itulah yang pergi dengan kau lah, discharge. Dengan aku. Dekat balik mana tu? HSNI. Mana dekat? Lupa lah. Pek Raja. Pek Raja Pek Raja. Seram ke apa? Yang seram tu. Okay. Yang salah information. Aku ingat. Kau boleh ceritakan. Sebab kau yang nampak. Salah information. Sebab kita dapat order ward 6A. So kita lagi ward baru dekat Bunga Raya HSNI.
Bila cari dekat 6A patient tak ada. Tengok bilik kosong. Tapi aku nampak ada orang. Melambai. Sini dek. Siapa? Makcik. Makcik. Tu aku cakap dengan kau. Di sini ada orang ni. Ni awaknya katuk. Makcik. Makcik lelaki Lelaki Dia memanggil. Tapi aku tak nampak. Dia tak nampak. Lepas tu ada satu patient tu dah duduk kat luar, Chinese. Bila aku buat macam tu, dia dah tengok lain macam. Mungkin dia dah kena kacau dulu ke apa. Lepas tu dia duduk kat luar lah. Masa yang aku ajak kau pergi tu, tak lama Wadis saya pun tanya, ambulans dah sampai tak? Cakap, dah sampai dah, dekat mana? Dia kata dekat Ward 6. Rupanya bangunan sebelah. Sama information. So dengan security sekali galang kabut cari ward mana, patient mana. Ya, dia pun bagi salah. Dia bagi 6A kan. Ya, 6A bangunan sebelah. Rupanya 6 sahaja. 6 saja. Bangunan lagi satu. Dia pun bagilah. Benda nak kena kan? Benda nak Yalah, sebenarnya dia tak ikut tu lah. Tu lah. Ngikut berat Dia biasa. ngikut. Okey, itu beberapa pengalaman kita punya team ni lah, Fiz. Okey, Fiz, sebelum menutup, kalau ada kata-kata terakhir untuk orang awam ke, untuk ambulans lain ke? Setiap perjalanan tu ada harga nilai. Betul. Setiap perjalanan pun yang kita bawa dan seiring yang bunyi tu adalah nyawa. Betul. Sebab kita takkan buka siren kalau tak ada nyawa yang kita bawa. Betul. Kalau ada nyawa kita bawa, kita akan buka siren. Satu saranan kerajaan. Jangan rokok, jangan vape. Jauhilah. Jauhilah tu. Okey. Assalamualaikum. Untuk belum. Untuk kita punya City Podcast kalau ada. Sebab ni kau episod pertama ni. Akan ada next episode. Semoga City Podcast ni berjaya lah. Amin. Itu je. Okey. Terima kasih banyak Sama untuk podcast yang pertama ni. Okay geng, kalau nak tahu pengalaman-pengalaman tim-tim ambulans yang lain, tunggulah episod yang akan datang. next Next episode. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.